ada satu komen di media sosial, dia kata, aku pelik geng public gold ni, emas turun ke, emas naik ke, tetap suruh beli. Tak membazir ke? Saya nak komen tentang apa yang penulis tulis. Majoriti ingat beli emas dengan teka harga. Sebenarnya bukan, tuan-puan. Orang yang faham konsep simpan emas ialah menabung emas secara konsisten tanpa lihat harga. Bunyi macam orang kaya kan? Sama macam kita potong KWSP setiap bulan. Kita tak tunggu KWSP murah ataupun ringgit jatuh baru nak mencarung kan? Bila harga emas turun, jumlah duit yang sama dapat gram yang lebih banyak. Bila harga emas naik, gram yang dah dikumpul sebelum ini akan bertambah nilai. Jadi penyimpan emas seperti saya, fokus kita bukan berapa harga emas hari ini, tetapi setakat bulan ni dah berapa banyak aku kumpul. Sebab matlamat sebenar ialah membina aset sedikit demi sedikit dan bukan cuba jadi pakar ramal harga. Kalau asyik tunggu harga murah, harga sempurna, harga terbaik, selalunya kita tak akan bermula pun. Kawan-kawan lain dah beratus-ratus gram, tapi kita 1 gram pun tak ada. Sebab itu ramai penyimpan emas pilih menabung secara konsisten tanpa melihat harga. Yang penting bukan harga hari ini, tetapi disiplin mengumpul gram untuk masa depan. Kalau tuan-tuan baru nak bermula dengan simpanan emas dan belum ada pembimbing, boleh komen nak ataupun rujuk pin post saya cara mudah daftar akaun. Nanti saya akan bimbing langkah-langkah simpanan emas yang terbaik dengan bajet tuan-puan.